Kalau kat KL ni nak makan ikan bawal, satu tempat je aku tahu, iaitu dekat The Pot. Dekat sini ada set bawal power, yang mana dekat sini dihidangkan nasi putih, satu ekor ikan bawal yang digoreng dengan garing. Lepas tu ada ulam sikit, sambal belacan, cili dan juga bawang, dan ada semangkuk kuah. Kuah apa aku tak tahulah. Untuk satu set ni harganya RM12, so tak ada lama mana. Jadi sekarang kita nak try sedap sangat ke bawal power ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aku memang peminat tegar ulam dengan sambal belacan. Oh. Pedas gila sambal belacan dia, pedas gila. Ikan ni nampak kecil tapi isi ikan bawal dia ni nampak gaya boleh tahan banyak. Oh, panas-panas. Aku tak pernah makan bawal power ni, so aku tak tahu macam mana nak makan dia. Kita try je. Kombinasi dia ni pelik sikit lah. Sebab ni first time aku makan menu macam ni. Aku tak tahu sama ada kita letak kuah. Ni kuah apa ni? Oh, kuah asam. Oh, kita curah sikit kuah asam. Ambil isi ikan sikit. Cicah sambal belacan. Oh, ada rasa masam, ada rasa manis dari kicap, lepas tu pedas daripada sambal belacan ni. Kombinasi yang pada aku puas hati. Rasa dia sedap lah. Dia macam makan apa, susah aku nak explain lah makanan ni. Sibuk amat ni. Tapi memang pelik sebab ni first time aku makan bawal power ni. Ni kalau perut lapar ni aku rasa habis ni. Ikan dia ni nampak gaya macam fresh. Ni sedap. Ni sedap. Banyak agak isi ikan dia ni. Oh. Oh, pedas gila. Sambal belacan ni pedas. Untuk RM12 aku rasa okey lah. Portion dia berbanyak. Lauk pun banyak. Ada sayur, ada sambal belacan, ada kuah asam, ikan bawal, kicap, cili, puas hati. Tapi ni first time aku makan menu macam ni. Pelik agak. Dia macam ayam penyet agaknya kan. Tak adik-adik ayam penyet. Tak tahulah. Pedas lah. Aku dah tak tahan pedas. Makan pula yang pedas. Tapi pedas ni sedap lah. Pedas yang sedap. Puas je. Pada aku makanan ni sesuai lah untuk makan malam kan. Perut lapar gila, nak makan malam yang heavy sikit, ni sesuai. So untuk RM12 dapat portion banyak macam ni. Ada ulam, ada sambal belacan, ada kicap cili, ada kuah asam, ada seekor ikan bawal yang isi pun banyak. Fresh pula tu. Nasi selonggok, pada aku puas hati. Memang puas hati. Aku kalau tak sedap, aku cakap tak sedap ke. Kalau sedap, dia cakap sedap ke. Kau barang kan, tipu-tipu. Tu main tipu dah punya, acah-acah tu. Sedap ke tak sedap. Tapi rasa dia ni memang satu kombinasi yang pelik lah. Kau suka kicap, kaki kicap, memang ni kau suka lah. Pedas gila.